tiba-tiba ada bunyi hentakan yang kuat. Ada umbung lah. Dia sebab saya dengar pun macam tu. Dah bunyi macam tu. Tapi kali dia macam kita tendang ataupun kita kuat lah. Boleh dengar dalam video tu. Potong. Lampu dah lampu. Wih, boleh tahan sini. Kan? Tu dah bukan binatang dah. Okay. Masa tu kami pun masih orang kata buat melawak-melawak lagi lah kan. Mungkin binatang lagi lah. Tapi kuat. Kali ni dia terkejut. Dia bunyi kuat. So lepas kami pun masuk dalam, lepas tu Maman dia ada interview, tanyalah kan macam mana tempat ni kan. So saya pun kata cerita balik. Tiba-tiba habis cerita tu nak ke depan, ada bunyi kat atas bumbung sekali lagi. Tak, bunyi macam pintu apa tak tahu. Tapi kita tak tahu lagi, kita nak accept benda tu binatang ataupun benda gaib tu lah. Terang yang lampu. Nah, tu kan. Mana kan? Lastnya. Lepas tu dia ni pun pergi masuk kat belakang ada hutan. Dia pergi kat hutan tu, jadi kami saya dan Maman kami terdengar bunyi batuk. Kuat. Batuk. 2-3 kali duduk berdehem.